Business kita 2.7. Assalamualaikum. Sorry kacau. Sorry Okay, kacau. Datuk. Kita sambung, Datuk. Ya. Boleh saya nak tahu restoran favourite awak dekat mana? Ada satu tempat ni. Dapat sikit. Top G dekat Publica. Boleh tak saya nak belanja awak? Kita review tempat tu sama-sama. Let's go. Lapar Society. So, memandangkan ni you punya favourite restoran kan? Ya, betul. You memang selalu makan kat sini? Memang sangat selalu. Bila teringin makan masak lemak udang, dia gunakan konsep Negeri Sembilan punya masak lemak. Ini mantap. Kuah dia, dia pekat, melekat dan Tepi kerat. itu dia. Okey, untuk main course. Main course of course lah. Kat sini, kena makan udang rimau masak lemak cili api. Ngau. Ngau, roar. Cuba sebut. Udang rimau masak lemak cili api. Roar. Okay. Saya nak satu, bang. Apa nama air Ini ni? dia. Stop, bang. Sirap selasih. Okey, Jadi, sirap selasih ni kalau kita nak rasa betul-betul sedap, kita kena pejam mata. Janji. Sebab bila kita pejam mata, kalau kita minum air ni rasa macam kat kenduri kahwin, maksudnya jadi air dia. sementara kita tunggu makanan sampai lah kan, I nak tanya you, kenapa ni favourite restoran? Kat sini mudah bila bawa anak-anak dengan family semua sebab anak-anak ada yang nak makan western. Macam kita ni gen milenial ni, kita nak makanan-makanan yang Melayu punya style. So dekat sini semua makanan ada. Jadi kalau tiba anak kita nak makan fries ada. Tiba anak seorang kata nak makan spaghetti ada. So macam mak dengan bapak ni pula kita suka makanan Melayu punya makanan. Tapi you pergi gym kan? Sebenarnya pergi gym pun boleh makan nasi lah. Dia sebenarnya pergi gym sebabkan I suka makan. Bila dah makan banyak ni, mungkin dalam beberapa jam lepas tu badan semua dah okey, terus sambung ke gym. Sebabkan balik kalori tu. Satu lagi kedai ni, dia mengekalkan kualiti. Contohnya macam di satu kedai tu, dia bahagian western dia sedap. Tapi mungkin Melayu dia kurang sikit. Tapi dekat sini semua sedap. Okey, goreng pisang. Ni cara Johor. Cara Johor, dia kena makan dengan sambal kicap. So dia punya manis dia, kita campur dengan masing-masing pedas dia. Faham. Sambal kicap ni sedap. I tak suka manis sangat. So ni macam membuatkan benda yang dessert jadi savoury. Makanan yang dia macam masing-masing. Dia macam umami. Lepas tu tak ada potongan cili pun dalam tu. Dia blend serius. Settle untuk kita goreng pisang. Kita cuba satu lagi yang dikatakan sangat sedap. So, rojak buah. Rojak buah, dia selalunya dia akan pakai petis udang rasanya kot. Petis udang tu maksudnya betis udang. Oh, ya, betis? Ada tu. Betul kau tak? Aku dah percaya kan mana? Betul lah cakap. Kan? Dia rasa masing-masing masam-masam. Manis-manis. Ada macam-macam buah kat dalam ni kan? Ada nenas, tengkuang, jambu. Lepas tu dia ada bagi kacang-kacang. So dia ada tekstur juga. I tak suka sangat rojak. Tapi rojak ni I boleh terima sebab dia tak manis sangat. Okey, ini dia. Masak lemak udang roar. Tak tahu kedai tu pembersih ke tidak, kita tengok. Nampak? Dia tepek belakang dia tu. So ni dia Rina. Okey, sambal belacan saya dah sampai. Dia kita rasa sambal belacan dia dulu. Tengok Nah, aku tunjuk kat sana. Ini macam kita cuba Walaupun sambal belacan dia ni, I rasa dia blend. Dia tak tumbuk. Tapi dia sangat-sangat sedap. Berada pedas. Bila kita ambil ni udang Makan udang yang sebenar, cara betul dia adalah kita kena buka kepala dia dulu. Kita boleh isap-isap dulu macam ni You kena isap kepala dia. So dia akan dapat rasa dia punya udang ni fresh. Sebab you akan tahu kefreshan udang tu dekat kepala. Betul. Malas lah. Aku dah tak malas. Aku memang makan je. Tak elok lah makan kulit dia. Kenapa? Mula kena ni, slip disc. Memandangkan kita orang pun dah nak habis makan, so kita nak bagi verdict lah. Overall, you punya favourite restoran ni best ke tidak? So dari segi rasa, I rasa sangat-sangat sedap. Dia rasa sangat-sangat home cook. Dia punya masak lemak just nice. Dia punya sambal belacan ni pedas, melekat. Goreng pisang tu sedap. Sedap sangat-sangat. So 1 bintang untuk rasa. Dari segi environment pula, I rasa best lah kat sini. Betul lah cakap you boleh bawa family. Family sebab meja-meja dia besar. Betul. So dari segi harga pula, I rasa berbaloi lah. Sebab ni udang rimau, RM26 boleh makan 2 orang. So seorang baru berapa ringgit? RM12. Betul. Tak tahulah, aku tak pandai matematik. 1 bintang untuk harga. So overall, Rina bagi 3/3 bintang. Wow. Lapar Society approve. Jangan lupa follow, like dan share dekat kawan-kawan. Komen kat bawah. Lepas ni you nak tetamu siapa dekat Lapar Society.